Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan maklumat terkini bantuan budi diesel di bawah Budi Madani. Bantuan telah dinaikkan kepada RM300 sebulan dan mula dibayar pada 8 April 2026. Namun, kerajaan telah menaikkan bantuan kepada RM400 sebulan daripada RM300 bagi tempoh interim. Bayaran tambahan RM100 akan dikreditkan mulai 21 April ini ya. Jom saya kongsikan juga cara mohon bantuan diesel ini. Untuk langkah permulaan, anda perlu layari laman sesawang Budi Madani. Klik yang ni. Okey, dekat sini anda perlu klik log masuk. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Kemudian klik semak. Pengesahan kunci keselamatan. Jika betul, klik ya. Masukkan pula kata laluan di sini. Setelah itu, klik log masuk. Untuk buat permohonan budi madani individu, anda perlu klik di sini. Step pertama, anda perlu lengkapkan terlebih dahulu maklumat pemohon. Masukkan nombor telefon anda. Next, sila pilih bank yang anda gunakan. Lepas tu, masukkan nombor akaun bank anda. Langkah seterusnya, lengkapkan maklumat kenderaan diesel anda. Dekat sini, sila masukkan tarikh luput cukai jalan atau tarikh luput road tax anda ya. Next, masukkan jenama atau model kenderaan yang anda miliki. Okey, untuk jenis kelas kegunaan kenderaan, anda perlu pilih individu. Okey, bila semua maklumat telah diisi dengan lengkap, anda perlu klik teruskan. Seterusnya, sila masukkan nombor kad pengenalan dan juga kata laluan bagi meneruskan proses permohonan. Kemudian, klik sahkan kata laluan. Klik pada ruangan kotak kecil yang disediakan. Kemudian, klik hantar. Permohonan anda telah pun berjaya dibuat. Anda boleh klik cetak permohonan untuk simpanan atau klik pada semak status. Klik pada maklumat budi individu. So dekat sini anda boleh semak status kelulusan dengan jumlah kelayakan terkini yang diterima. Sekiranya permohonan ini diluluskan seperti ini, anda akan menerima jumlah bantuan tersebut dan akan dikreditkan ke dalam akaun bank anda ya. Okey, setakat itu sahaja perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.